Saya Hakim daripada Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya nak menceritakan macam mana keadaan saya ketika saya dulu kemalangan. Saya dari ditimpa kemalangan motosikal. Okey, kaki saya patah tebu, kemudian kaki saya masuk besi dah. Okey, masuk besi. Okey, saya pendekkan cerita lagi. Besi pun keluar. Okey, saya keluarkan besi. Saya nak hidup normal macam biasa. Kaki saya tak apa nak kuat lagi. Jadi bila besi keluar, tulang tu tak apa nak kuat lagi. Jadi saya ikhtiarkan cari bumbu tulang lah. Dalam 2-3 orang cari bumbu tulang. Dia tak sama juga, dia tak apa nak kuat sangat. Okey, lepas tu saya apply, saya mohon untuk menjadi anggota tentera. Okey, saya mohon. Okey, dalam masa saya mohon ni, saya tak yakin kaki saya ni kuat ke tak kuat, saya tak yakin. Jadi malam tu lebih kurang dalam 9 suku macam tu, saya pun research. Saya cari Google, saya cari internet, buka Facebook, semua cari rawatan jarak jauh, saya cari. Okey, saya tak tahu macam mana saya jumpalah rawatan jarak jauh. Itu Cik Man ni. Saya tak tahu macam ni saya boleh jumpa dia. Saya pun call terus, saya tanya dia, Assalamualaikum Cik, saya ni nak mohon tentera ni, tapi saya ni tak yakin lah kaki saya ni macam mana ni. Okey, saya dah buat rawatan sana sini semua, kaki saya macam tak apa nak kuat lagi. Jadi saya tak yakin. Saya pun cubalah tanya pendapat ni. Saya tanya pendapat Cik Man macam mana kan. Okey, pada masa tu saya kerja sebagai security. Okey, saya kerja security. Saya call Cik Man, saya ni nak masuk tentera ni, kaki saya sakit lagi, baru keluar besi sakit lagi. Jadi boleh tolong tak Cik Man? Saya ikhtiar je ni. Okey, lepas tu Cik Man kata dia boleh tolong saya. Jadi saya pun bersyukur sangat. Dia bantulah saya. Okey, dia bagi tahu malam tidur macam biasa, besok macam biasa kan. Dalam 2-3 hari alhamdulillah kaki saya dah tak rasa sakit. Alhamdulillah sekarang ni saya dah menjadi seorang anggota tentera yang kuat. Kaki dah tak pernah sakit. Nak bandingkan dulu, memang jauh beza sangat. Alhamdulillah saya sekarang ni dah jadi sebagai anggota tentera. Setiap latihan yang saya lalui tak pernah sakit kaki saya. Alhamdulillah, sangat bersyukur sangat. Jadi saya yang mana ada masalah tu kan, ada masalah kaki patah ke apa ke kan, tak kisahlah apa pun, cuba tanya dulu pendapat Cik Man macam mana. InsyaAllah mungkin Cik Man boleh tolong yang mana ada masalah tu. Okey, Assalamualaikum.